Permulaannya kita hanya suka-suka semasa di SEM 3 Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Waktu tu ada final project dalam course English Communication. Jadi kita perlu bawa satu produk. Masa tu memang tak planning pun untuk buat bisnes. Tapi starting daripada situ kita bawa produk and then ramai rasa, lecturer rasa, kawan-kawan rasa dan suruh jual. Jadi pun kita pun start menjual masa tu cheese code. Kita start jual cheese code masa SEM 3, dapat permintaan. Dan kita nak more lagi kembang lah, nak tambah lagi lah kita punya produk. Orang kata macam sambil belajar tu cari duit poket. Jadi kita pun try pergi ke kelas ambil kelas personal baking, and then terus ambil kelas aneka muffin, kelas pembuatan kek dan juga taklit. So daripada situlah tercetusnya saya nak pergi lebih untuk membuka perniagaan. Cabaran dia waktu tu kita pernah buka kedai, dan sekarang ni kita adalah home base lah. Kita ada home base dan kita ada buka kedai, dan cabaran dia adalah waktu tu kita tak dapat nak orang kata tak dapat nak maintain dekat kedai. Jadi kita terpaksa tutup kedai. Kita baliklah ke rumah, dan cabarannya masa dekat rumah ni baru nak beroperasi, tiba-tiba kita dapat notis tak dibenarkan berniaga lah. Dengan waktu tu memang kekurangan dana, banyak habis disebabkan tutup kedai, dan waktu tu pula tengah pregnant. Jadi bertambah lagi lah orang kata cabaran dekat situ. Sebab mungkin kita dapat report tu disebabkan barang-barang kedai, jadi orang yang kita nak buka kedai kat sini. Jadi langkah dia, saya sendiri pergi ke Majlis Bandaraya Kuantan. Saya sendiri berjumpa dengan pegawai dekat situ, dan kita memperjelaskanlah kita punya cara ni bukan untuk buka kedai dekat luar, tapi kita bawa balik pulang barang-barang daripada kedai, baru nak siap setup masa tu. Baru beroperasi 3 hari terus kena report. Macam itulah. Okey, kita pernah mendapat bantuan daripada Lembaga Perindustrian NAS, iaitu Agropreneur Muda sebanyak 15,000 berbentuk barangan, dan juga 15,000 berbentuk barangan juga daripada bantuan banjir dari Lembaga NAS juga. Okey, jadi semua yang kita gunakan di sini adalah hasil daripada bantuan yang diberikan oleh Lembaga Perindustrian NAS Cawangan Kuantan lah. Dan barang-barang ni semua kita menggunakan dengan sebaik mungkin. Dari tahun 2020, ada yang barang daripada tahun 2020 kita dah guna sampai sekarang masih elok. Dan yang kali kedua, bantuan banjir pada tahun 2022. Contoh seperti oven dengan meja, dan kita gunakan sampai sekarang lah, kita manfaatkan. Okey, untuk mengekalkan kita punya kualiti, first kali kita akan tengok dari segi bahan yang kita gunakan. Lepas tu cara pembuatan dan pengadungan. Kita mengadun adunan, contoh adunan kuih raya tak nanas. Kemudian dari segi pembakaran, waktu yang panjang dan juga suhu yang minimum akan membuatkan kita punya kuih raya tu lebih bertahan lama. Okey, lepas tu kita semasa packing kita akan letakkan absorber, kita panggil untuk ketahanan lah, dia macam refreshment chip. Kita panggil refreshment chip ketahanan, supaya boleh tahan berbulan-bulan, maksimum sehingga 6 bulan kuih raya kita. Dan kita juga menggunakan butter yang sememangnya tidak untuk mengelakkan daripada bau tengik lah dekat situ. Dan macam mana kita nak mengekalkan kepercayaan customer, sebab setiap kali kita buat produk, kita mesti akan record video, kita akan buat kita buat konten, kita buat gambar, kita post gambar. Jadi dekat situ customer akan nampak, okey, seller ni sangat aktif dekat media sosial, seller ni sangat aktif berniaga. Jadi setiap apa yang customer order tu kita akan tunjukkan pada dia, ini hasil yang kita buat lah. Jadi dekat situlah customer percaya bahawa produk kita ni memang sentiasa yang on top lah.
Pencapaian sebenarnya saya tak adalah orang kata pergi jauh macam lebih. Cuma apa yang boleh saya anggap sebagai kenangan manis yang pencapaian apabila saya ditemu ramah oleh RTM, yang kalau kita rasa macam kita sebagai home baker ni tak sangkalah boleh masuk TV, boleh diinterview, dan juga didatangi oleh pihak RTM untuk mengetahui lebih detail cara pembuatan kuih raya kita. Dalam berbanyak-banyak orang, RTM pilihlah kita untuk untuk shoot dia punya slot dalam slot wilayah. Jadi itu saya rasa satu pencapaiannya lah, sebab sedia maklum kita hanya buat kat rumah, tapi tak sangkalah RTM sudi datang ke rumah kecil ni. Okey, untuk perancangan masa depan, saya tak adalah perancangan yang terlalu besar. Cuma cukup untuk saya ada satu tanah yang ada rumah saya, dan juga saya boleh buat ada satu bengkel yang saya boleh produce sendiri dalam kawasan rumah saya, dan customer boleh datang dekat situ. Untuk akan datang mungkin saya akan buat semula baking class untuk mengajar anak-anak muda ataupun orang yang memerlukan untuk mencari side income, suri rumah untuk mencari side income. Okey, lepas tu nasihat saya kepada peniaga yang baru ataupun maksud saya usahawan-usahawan yang baru, bermula daripada kecil-kecil dulu, sebab kita dulu bermula daripada kecil juga. Slow-slow kita naik dan cipta branding. Contoh macam Baked Wawan ni, apa sinonim dia? So orang memang tahu kalau sebut Baked Wawan ni, dia sinonim dengan warna pink. Jadi dekat situ orang dah ingat, dalam ingatan dia kita dah ada branding dekat dalam kepala customer. Oh okey, Baked Wawan yang kedai warna pink tu, oh bakery warna pink tu, macam tu. Jadi cipta branding untuk orang kenal kita. So bila orang dah kenal kita, barulah kita boleh more step lain. Step dari segi pasarkan kita punya produk, mungkin boleh ada ejen, pasarkan dekat Petronas ataupun dekat Shell. Dan juga paling penting, kita kena selalu, di zaman sekarang ni kita kena selalu buat konten, kena aktif dekat media sosial, sebab semuanya orang akan melihat kita daripada segi di media sosial. Okey, kuih raya yang kita ada setiap tahun, kita akan buka 12 jenis. Kita punya best seller iaitu tak nenas. Yang tak nenas ni produk sepanjang tahun. Bukan musim perayaan pun ada, cuma waktu musim perayaan dia agak tinggilah sikit permintaan dia. Daripada starting bulan 11 hari tu sampailah raya haji nanti, permintaan dia tinggi 2 ke 3 kali ganda. Selepas pada tu permintaan ada, cuma dia berkurang sikit. Untuk produk lain, ada yang hanya ada waktu bulan puasa sahaja. Untuk raya ada yang ada macam tak nenas jugalah sepanjang tahun. Contohnya macam hazelnut button sebab dia bukan macam kuih raya sangat, dia modern punya kuih. Kalau suji hanya ada pada musim perayaan sahaja dengan Mama Carey. Tu antara kuih-kuih yang best seller lah, termasuk dark chocolate rice. Dark chocolate rice pun kita punya best seller. Kita buat operasi sepanjang hari. Kalau contoh bukan musim perayaan, kita buat kek, kita ada buat dessert, kita ada buat pasta jugalah. Dan juga customer boleh datang secara walk-in. Kalau perasan dekat depan tu ada chiller dengan rak cookies, yang tu sebenarnya untuk customer walk-in lah. Kalau nak delivery, kita boleh tolong arrange by Grab Express. Kalau nak order dengan pick up dulu pun boleh WhatsApp kita. Okey, macam kita punya pelanggan daripada, bukan sahaja daripada Kuantan Pahang, malah kita ada luar daripada Kuantan, seperti luar Pahang, Kelantan, Terengganu, Selangor, Melaka, dan juga kita ada juga customer daripada Indonesia juga ada, dan kita ada juga customer daripada Australia juga, daripada Perth. Cuma yang tu agak susah sikit lah, mungkin saya kena pergi sana, ataupun kadang-kadang kalau mereka balik sini, bolehlah kita supply untuk dia, macam itulah.